بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما واهدنا إلى صراطك المستقيم. Alhamdulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita sambung pembacaan kitab Hidayatus Subyan pada bab akidah, pada bab tauhid. Jadi kita masuk dalam tajuk hakikat makrifah. Jadi kalau kita tengok dalam kitab Rumi, dia dah ada tajuk, iaitu tajuk dia hakikat makrifah. Kalau dalam kitab Jawi tak ada tajuk lah. Dalam kitab Jawi tu dia terus dia, dan bahawasanya hakikat makrifah itu 3 perkara. Jadi dalam kitab Rumi ada tajuk, diberikan tajuk hakikat makrifah. Tapi walaupun disebutkan pada tajuk tersebut iaitu hakikat makrifah, tapi yang dimaksudkan dengan hakikat makrifah di sini bukannya hakikat makrifah yang khasah, tetapi yang nak diceritakan iaitu hakikat makrifah yang amah. Jadi sebelum ni pada mukadimah kitab ni kita dah bahaskan berkaitan dengan makrifah. Itu ada 2, makrifah yang khasah, makrifah yang amah. Jadi makrifah yang khasah ni pada makam hakikat lah, pada makam awliya, iaitu makam makrifah yang khasah ni pada makam syuhudiyah, makam syuhud. Jadi walaupun dekat sini disebutkan hakikat makrifah, tapi yang dimaksudkan iaitu makrifah yang amah, bukannya makrifah yang pada makam hakikat tu, iaitu makrifah yang orang awam, makrifah bagi orang awam, yang mana disebut awaludin ma'rifatullah, kan, pertama-tama mengenal Allah Ta'ala. Pertama-tama dalam agama tu iaitu mengenal Allah Ta'ala. Mengenal Allah Ta'ala yang mana? Yang amah. Inilah yang amah ni, seperti yang disebut tadi tu awaludin ma'rifatullah. Inilah yang dimaksudkan awaludin ma'rifatullah, iaitu pertama-tama dalam agama tu mengenal Allah Ta'ala, iaitu mengenal secara amah, iaitu secara umum. Amah ni secara umum lah. Jadi tanpa membuang masa, kita teruslah membaca kitab. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tadbir bi khair ya karim. Qala al-muallif, dan bahawasanya ni, kalau kita nak tahu atafnya pada maktuf dia dekat bahawasanya makna iman. Jadi kalau kita nak takdirkan ayat ni, ketahuilah olehmu bahawasanya hakikat makrifah itu 3 perkara. Jadi hakikat makrifah itu ada 3 perkara. Apa dia tu yang 3 perkara itu? Iaitu yang pertama al-jazmu, yang kedua al-mutabiqu lil haqqi, dan yang ketiga an-dalili. Jadi kalau siapa-siapa yang pernah ikut pengajian sifat 20 dengan saya bacakan kitab sifat 20 yang dikarang oleh Habib Osman bin Yahya tu, dekat situ dia letakkan 4 hakikat makrifah. Ditambahkan pada awal tu i'tiqad, al-i'tiqadu, al-jazmu, al-mutabiqu lil haqqi, ad-dalil. Ada 4. Jadi dalam kitab ni dia datangkan 3 sahaja. Hakikat makrifah. Apa makna hakikat makrifah? Makna inilah syarat bagi makrifah yang sebenar. Inilah syarat bagi makrifah ammah yang sebenar. Apa dia 3 ni? Al-jazmu, al-mutabiqu lil haqqi, ad-dalil. Okey. Kemudian kita terus kepada pengertian. Terjemahan bagi ketiga-tiga makna ni. Jadi yang pertama al-jazmu. Apa itu al-jazmu? Al-jazmu tu i'tiqad yang tetap. I'tiqad yang tetap. Kalau dalam kitab lain disebutkan apa? I'tiqad yang putus. Samalah, i'tiqad yang putus, i'tiqad yang tetap. Yakni, apa maksud i'tiqad yang tetap tu? Yakni tiada berubah dan tiada syak. Tiada berubah dan tiada syak pada i'tiqad. Jadi segala i'tiqad yang wajib kita i'tiqadkan, kan, tentang Allah Ta'ala, tentang kenabian, tentang para malaikat dan segala perkara sam'iyat dan sebagainya, yang wajib kita ketahui secara tafsil tu, wajib kita i'tiqad dan berpegang secara jazam. Tak boleh kita ada syak, ada waham, ada ragu-ragu, ada was-was, kan, dan mudah berubah pendirian kita atau pegangan kita terhadap i'tiqad yang wajib kita pegang.
Tak boleh. Tak dipanggil makrifah. Jadi syarat yang pertama tu mesti jazam. Mesti kita pegang kuat. Kita pegang kuat kita punya i'tikad. Contohnya kita nak bagi satu contoh dalam banyak-banyak i'tikad ni, wajib kita i'tikadkan bahawa semua perkara adalah kudrah dan iradah daripada Allah Ta'ala. Semua perkara kan kudrah dan iradah Allah Ta'ala. Maksudnya Allah Ta'ala yang tentukan dengan kudrah Allah Ta'ala. Maka kita kena pegang kejap. Kita kena pegang kuat, kena pegang dan tidak mudah berubah kalau digugat oleh sesiapalah, khususnya daripada musuh-musuh Islam, kan, golongan-golongan yang cuba untuk menggugat iman kita, maka kita tak tergugat, tak goyang dengan i'tikad yang wajib kita pegangi. Semualah banyaklah, segala i'tikad yang wajib kita pegangi, kita kena pegang kuat. Itu dipanggil al-jazmu. Kita kena pegang kuat. Kalau kita tak kuat dengan pegangan, maka tak dipanggil jazmu. Bila tak dipanggil jazmu, maka tak dipanggil makrifah. Sedangkan makrifah ammah ni wajib bagi tiap-tiap mukallaf. Tiap-tiap mukallaf ni wajib dia makrifah, kan, seperti mana disebut awwaluddin ma'rifatullah. Mula-mula dalam agama tu mesti kena capai makrifah yang ammah. Jadi itu yang pertama, al-jazmu. Yang kedua, al-mutabiqul haqqi, dengan makna yang muafakat bagi yang sebenar. Jadi segala i'tikad yang kita pegang tentang Allah Ta'ala, tentang Nabi, tentang para malaikat, tentang hari kiamat tu, mestilah muafakat, ataupun mestilah muafakat bersamaan dengan yang sebenar. Bila kita adukan dengan sebenar, maka sama. Mesti muafakat dengan yang sebenar. Artinya apa maksud muafakat? Yang muafakat bagi yang sebenar tu artinya bagi diri pekerjaan yang ia barang siapa tu i'tikad akan i'tikad akan barang. Jadi apa yang kita i'tikad tu, bila diadukan dengan sebenar, maka sebenar, kan, sama. Contohnya apa? Contohnya yang biasa guru-guru contohkan ialah bila seseorang kata dia kenal Kaabah, maka Kaabah tu macam mana? Dia pun jawab, Kaabah tu warnanya hitam, bentuk dia segi empat, kemudian dia ada satu pintu, dia ada kelambu warna hitam. Maka bila diadukan dengan yang sebenar, maka betul lah, samalah dengan yang sebenar. Sama dengan yang sebenar, maka dipanggil mutabiqul haqqi. Adapun contoh perkara yang tak muafakat, tak mutabiqah, apa dia contoh dia? Seseorang tu dia mengaku dia kenal Kaabah, dan dia kenal Kaabah, kemudian bila ditanyakan Kaabah tu macam mana, dia kata Kaabah ni warna putih, bentuk dia bulatan, kemudian dia ada 4 pintu. Dan maka walaupun dia i'tikad secara jazam sekalipun dengan i'tikad dia tu, kan, tetapi bila tak muafakat, tidak bersamaan dengan yang sebenar, maka tak dipanggil makrifah juga. Makrifah ni mesti kena menepati syarat yang kedua ni, iaitu bertepatan dengan yang sebenar. Bertepatan dengan yang sebenar. Dan yang ketiga, andalilin, lagi daripada dalil. Lagi daripada dalil ni dengan makna apa? Mesti segala i'tikad yang wajib kita i'tikadkan disertakan dengan dalil. Maknanya segala i'tikad yang kita wajib i'tikadkan secara tafsil, tentang Allah Ta'ala, tentang kenabian, tentang hari kiamat, tentang para malaikat, kan, segala perkara yang gaib, wajib kita datangkan dengan berserta dengan dalil. Contohnya, kita berpegang bahawa Allah Ta'ala tu bersifat dengan wujud. Bersifat wujud ni satu sifat Allah Ta'ala yang wajib kita pegang secara tafsil. Kita pegang secara tafsil. Mana tak boleh kita nak pegang secara ijmal, burung macam tu tak boleh. Kita kena pegang secara tafsil. Mana kita tahu Allah Ta'ala tu bersifat wujud, lawannya sifat apa, kan. Lepas tu dalilnya apa. Itu dalil tu yang penting tu. Kalau kita tak sertakan dengan dalil, maka tak sah i'tikad kita. Jadi mudah je dalilnya. Kalau kita katakan Allah Ta'ala tu bersifat wujud, dalilnya apa? Dalilnya
alam musyahadah, alam musyahadah yang kita lihat depan mata kita, kan, adanya langit, adanya bumi, adanya manusia, adanya pertukaran siang dan malam, kan. Dalam Quran disebut inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab, kan. Itu dalil. Mudah saja kita pakai dalil akli saja bagi orang awam, maka memadai dengan mendatangkan dalil akli. Dalil Allah Taala bersifat wujud, alam musyahadah, alam depan mata kita ni, menunjukkan Allah Taala itu wujud. Akidah pun sama, dalil ni sama, bakok pun sama, mukhalafatuhu lil hawadisi pun sama, semua sama. Dia punya dalil dia sama. Kemudian huraiannya, kata musannif, maka barang siapa tiada jazam pada i'tikadnya ni, barang siapa seseorang dia ada i'tikad, dia i'tikad bahawa Allah Taala itu wujud, Allah Taala itu qidam, Nabi itu siddiq, tabligh, kan, malaikat itu bukan lelaki dan bukan perempuan, hamba Allah Taala yang taat, setia pada Allah Taala, kan. Dia ada i'tikad yang dia i'tikadkan, tetapi tiada jazam pada i'tikadnya itu. Dia ada i'tikad tapi tak jazam dengan i'tikadnya, tak pegang kuat dengan i'tikadnya. Maka dengan makna dia mudah digugat, mudah digoyangkan, kan, oleh orang lain. Maka dinamakan akan dia jahil basit. Jahil basit lah. Biasanya jahil basit ni, kenapa dia punya pegangan dia, i'tikad dia tak kuat? Sebab tidak mengaji, tidak menuntut ilmu secara halus lah, secara bertelaki dengan guru, kan. Maka segala i'tikad dia yang wajib dia i'tikadkan dia sekalipun, dia tak pegang dengan kuat. Dia tak pegang dengan kuat, maka mudah digoyang, digugat oleh orang lain, kan. Termasuk kadang-kadang ialah digugat oleh golongan musuh-musuh Islam, kan. Dan jika jazam ia barang siapa tu, kalau dia ada i'tikad dan i'tikad dia pun jazam padanya i'tikad, tetapi tiada muafakat ia yang i'tikad tu bagi diri pekerjaannya, dinamakan akan barang siapa tu jahil murakkab. Jadi beza pula bagi orang yang dia ada pegangan dan pegangan dia tu kuat, dia pegang, tapi walaupun dia pegang pegangan dia tu dengan pegangan yang kuat, tetapi pegangan dia tu tak bertepatan dengan yang sebenar. Contohnya macam tadilah, dia berpegang bahawa Kaabah tu bulat, warna putih, kan, ada banyak pintunya. Jadi tak sebenarlah, sebab Kaabah yang sebenar adalah berwarna hitam, contohlah, kan. Segi empat, ada satu pintu dan sebagainya lah. Macam tu jugalah kalau dia beriktikad, berpegang dengan pegangan-pegangan yang wajib dia berpegang. Contohnya pegangan tentang Allah Ta'ala, pegangan tentang Nabi, tapi pegangan dia itu salah, walaupun dia pegang dengan kuat, kan. Contohnya dia pegang siap dengan dalil. Contohnya dia kata apa? Allah Ta'ala tu duduk di atas arasy. Siap dengan dalil, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Pegang kuat dia, tapi salah, kan. Salah pegangan dia tu, dan pegangan dia tu adalah pegangan bagi golongan Mujassimah, yang tak bertepatan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Maka itu dipanggil bukan makrifah, tak menepati syarat-syarat makrifah yang kedua, yang ini tak bertepatan dengan yang sebenar. Kemudian yang ketiga, dan jika jazam ia barang siapa tu padanya pada i'tikad dan muafakat ia yang i'tikad tu baginya, i'tikad pun dah jazam, muafakat pun bertepatan dah dengan yang sebenar, tetapi tiada daripada dalil, tapi dia tak datangkan sekali dengan dalil, dinamakan dia di barang siapa tu taklid. Dinamakan dia di barang siapa tu taklid. Dia dipanggil taklid. Jadi taklid ni dalam ilmu akidah, dalam ilmu usuluddin tidak sah. I'tikad seseorang kalau masih dalam tingkatan taklid, maka tidak sah. Saya ulang balik. Dalam akidah, dalam usuluddin, i'tikad seseorang yang wajib dia i'tikadkan, tetapi i'tikad tu dalam tingkatan taklid, masih dalam tingkatan taklid, maka i'tikad dia, akidah dia tidak sah. Akidah mesti terkeluar daripada taklid, kan. Mesti kena akidah yang sharih. Maknanya akidah bukan sharih, maknanya akidah yang mana didatangkan dengan dalil. Maka baru sah. Maka sahih lah dia punya
i'tikad dia. Kan. Jadi nak tak nak mesti kita kena datangkan dalil pada tiap-tiap i'tikad yang wajib kita i'tikadkan tentang Allah Taala, tentang kenabian, tentang malaikat, kan, tentang semua tu, yang segala yang kita wajib i'tikad secara tafsir mesti didatangkan dengan dalil untuk mengangkat status taklid dalam diri kita. Bila dah didatangkan dengan dalil, maka cukuplah syarat jazmu mutabiqul adil haqi an dalilin, maka disebutkan seseorang itu ma'rifah, mengenal Allah Taala, maka terangkatlah kewajiban kefarduan dia dalam mengenal Allah Taala secara ammah. Habis. Cukup sekadar itu saja. Nanti kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam bisawab.